Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 4 akan mempersembahkan persembahan BMMB 1124 Literasi Bahasa. Nama saya Adriana Batu Syamiti Muhammad Saufi. Nama saya Fatin Ardini binti Jasman. Dan nama saya Ainul Syakirah binti Muhammad Zuki. Kami telah memilih satu buku cerita daripada salah seorang daripada kami, iaitu yang bertajuk Pulau Permata Ajaib karya Adriana Batusha binti Muhammad Saufi. Jadi kami akan mengaitkan buku cerita ini dengan penguasaan literasi membaca, aktiviti literasi membaca serta bahan digital pengajaran literasi. Baiklah, mari saya akan menceritakan mengenai pengenalan buku cerita ini. Buku cerita ini mengisahkan mengenai Aiman, iaitu seorang anak yang baik hati. Dia mendengar tentang pulau permata tersembunyi yang hanya dapat ditemui oleh mereka yang berhati suci. Dalam perjalanannya ke laut, dia menyelamatkan seekor burung kecil. Lalu secara ajaib, dia tiba di pulau yang nian indah pemandangannya. Di sana, seorang lelaki tua mengujinya tentang nilai sejati kebaikan dan menghadiahkan sebuah permata istimewa untuk membantu orang lain. Jadi kisah ini dia mengajarkan bahawa keikhlasan dan kasih sayang tu jauh lebih berharga daripada harta benda. Baiklah, saya akan menghubung-kaitkan buku cerita ini dengan antara peringkat prabacaan, aktiviti prabacaan dan bahan pengajaran digital iaitu buku cerita ini sendiri. Baiklah, marilah kita mengenali apa itu peringkat prabacaan. Peringkat prabacaan ini adalah asas kepada penguasaan membaca, iaitu semasa prabacaan inilah kanak-kanak mula mengenal bentuk dan bunyi huruf seperti A, B, C. Perabacaan ini juga bermulanya penjelajahan bahasa di mana kanak-kanak ni dia gemar mengulangi cerita yang dibacakan serta bermain dengan bunyi bahasa melalui rima, irama dan lagu. Jadi, apakah hubung kait dengan bahan pembelajaran digital buku cerita yang telah dipilih ini? Iaitu dengan membaca buku cerita digital bersama kanak-kanak adalah aktiviti yang menyeronokkan dan berkesan untuk meningkatkan minat membaca sekaligus dapat menguatkan lagi penguasaan membaca kanak-kanak tersebut. Baiklah, hubung kait dengan aktiviti perabacaan iaitu aktiviti perabacaan sendiri adalah seperti bercerita iaitu membantu kanak-kanak membangunkan kemahiran mendengar dan berbahasa. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan adalah ibu bapa boleh menceritakan buku cerita untuk membantu penguasaan literasi membaca kanak-kanak. Okay. Contohnya dalam buku cerita ini, ibu bapa boleh membacakan dengan nada yang tinggi supaya dapat menarik lagi minat kanak-kanak. Contohnya, di sebuah perkampungan nelayan, tinggal seorang kanak-kanak bernama Aiman. Aiman seorang anak yang baik dan sangat menghormati orang tua. Setiap pagi, dia membantu ibunya menyiapkan sarapan dan mengucapkan, "Terima kasih, Ibu," sebelum pergi ke laut untuk membantu ayahnya menjala ikan. Oleh itu, dengan membaca buku cerita ini, bukan sahaja dapat menarik minat kanak-kanak lagi, tapi mulai apabila kita menceritakan buku cerita ini kepada kanak-kanak, kanak-kanak dapat mengenal pasti bunyi huruf, dia dapat kenal huruf D, dia dapat kenal huruf I. Jadi itulah hubung kait antara peringkat prabacaan, aktiviti prabacaan dan bahan pengajaran digital buku cerita. Jadi secara keseluruhannya, penguasaan literasi membaca di peringkat perabacaan sangat dipengaruhi oleh aktiviti perabacaan dan bahan digital literasi membaca seperti buku cerita. Aktiviti perabacaan yang berstruktur dan penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan kemahiran asas membaca serta membentuk pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan bagi kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa perlulah menggalakkan
gabungan kaedah konvensional dan digital untuk memaksimumkan perkembangan literasi membaca dalam kalangan kanak-kanak di sekolah. Oleh itu, peringkat perabacaan ini sangat penting sebab kanak-kanak ni dia baru nak kenal huruf, dia baru nak tahu bunyi huruf tu macam mana. Jadi, aktiviti yang sangat sesuai adalah aktiviti bercerita. Jadi, ibu bapa dan guru-guru memainkan peranan yang dominan untuk untuk menceritakan cerita kanak-kanak menggunakan buku cerita untuk menguatkan lagi penguasaan membaca kanak-kanak. Itu sahaja. Seterusnya saya serahkan kepada Fatin Ardini. Baiklah, terima kasih Adriana. Baiklah, yang kedua, yang seterusnya ialah hubungan antara penguasaan literasi membaca, iaitu pada peringkat bacaan mentalis, aktiviti pengamatan penglihatan dan bahan pengajaran digital. Jadi kita tahu aplikasi seperti Canva membolehkan penulis untuk mencipta buku cerita yang lebih menarik kerana aplikasi itu membolehkan penulis untuk menerapkan elemen seperti ilustrasi gambar, kepelbagaian warna pada tulisan dan sebagainya, di mana ianya boleh membantu untuk membantu seseorang untuk menguasai literasi membaca. Jadi, buku cerita digital yang telah dihasilkan oleh Adriana Patricia mempunyai dua warna yang berbeza pada perkataan yang telah dituliskan, di mana perbezaan warna tersebut bertujuan untuk membezakan setiap suku kata yang terdapat pada setiap perkataan tersebut. Okey, sebagai contoh, pada perkataan pada, PA dieja dengan menggunakan tulisan berwarna hitam dan DA menggunakan tulisan berwarna merah. Jadi ianya memudahkan seseorang untuk menyebut suku kata perkataan tersebut. Jadi terutamanya ia sangat membantu untuk kanak-kanak lah kerana mereka masih dalam fasa untuk mempelajari ejaan dan sebagainya. Jadi oleh itu, secara tidak langsung, seseorang yang telah melihat perkataan tersebut telah melakukan aktiviti pengamatan penglihatan. Okay, aktiviti pengamatan penglihatan ni ialah aktiviti yang melibatkan keupayaan seseorang untuk mentafsir dan memahami maklumat visual seperti warna dan bentuk dalam bahan pengajaran, seperti yang saya katakan tadilah. Okay, jadi kesannya apabila mereka telah memahami fungsi perbezaan warna tersebut, hal ini bermaksud mereka dapat memahami apa yang mereka baca sekaligus boleh melatih seseorang untuk membaca secara senyap dengan pantas. Okay. Mentalis ni ialah bacaan secara senyap. Bacaan secara senyap dan dia lebih pantas daripada bacaan mekanis lah. Okay, jadi seterusnya. Okay, buku cerita yang dihasilkan oleh penulis tersebut juga mempunyai ilustrasi gambar yang sangat menarik di mana hal tersebut boleh membantu seseorang untuk meningkatkan bacaan mereka secara mentalis. Seseorang akan lebih mudah untuk memahami maklumat yang ingin disampaikan oleh penulis dengan bantuan ilustrasi gambar tersebut. Sebagai contoh, kanak-kanak boleh memadankan gambar yang ada pada buku cerita tersebut dengan ayat yang dihasilkan oleh pengarang. Sebagai contoh, saya tahu Aiman merujuk kepada seorang lelaki muda yang terdapat pada gambar dan Datuk merujuk kepada seorang lelaki tua yang ada pada gambar tersebut. Jadi, ilustrasi gambar tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan aktiviti pengamatan penglihatan juga, di mana seperti yang saya katakan tadilah, seseorang akan mencari objek tertentu dalam gambar dan mencuba untuk memadankan objek tersebut dengan namanya, dengan apa yang ditulis oleh penulis tadi itulah. Jadi, dengan adanya gambar ni juga, apabila seorang ingin membaca buku cerita tersebut, mereka akan mula berimajinasi. Apabila mereka membaca ayat yang ditulis oleh penulis, mereka akan mula berimajinasi dengan bantuan ilustrasi gambar tersebut. Jadi, mereka dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan lebih pantas. Jadi, mereka tidak akan terkial-kial semasa membaca dengan adanya bantuan tulisan yang berwarna dan gambar. Okay, jadi ilustrasi ni dia sangat penting lah untuk membantu seseorang, terutamanya kanak-kanak. Okay. Sorry.
Maaf. Okey. Okay, seterusnya kita bergerak kepada hubung kait antara peringkat bacaan mekanik, aktiviti pengamatan pendengaran dan bahan pengajaran digital. Yang pertama ialah pada peringkat bacaan mekanis, di mana ianya merupakan tahap awal dalam pembelajaran membaca, di mana pelajar mula mengenal huruf, bunyi dan juga perkataan dalam sesebuah buku itulah. Lepas tu, pada tahap ini, pelajar memerlukan banyak latihan untuk mengenali dan memahami simbol-simbol huruf secara automatik tanpa perlu memikirkannya. Jadi, pelajar ataupun murid-murid ni diperlukan banyak latihan untuk dia nak faham dan hafal simbol-simbol huruf macam A, B, C sampai Z tu tanpa mengambil masa yang panjang untuk mengimbau baliklah apa yang huruf apa yang dia nak baca tu. Seterusnya yang kedua iaitu aktiviti pengamatan pendengaran atau listening observation activities. Ianya merupakan aktiviti yang membantu mengasah kemahiran mendengar yang mana ianya penting untuk memahami dan memproses bahasa. Aktiviti seperti mendengar cerita, lagu atau arahan dapat membantu pelajar mengaitkan bunyi dengan huruf dan perkataan bagi mengembangkan kemahiran dalam peringkat bacaan mekanis. Jadi peringkat bacaan mekanis dan aktiviti pengamatan pendengaran ni dia memang saling berhubunglah sebab kalau peringkat bacaan mekanis untuk mengetahui untuk kita nak baca huruf secara lantang dan juga kita nak tahu huruf perkataan, kosakata dan sebagainya. Manakala aktiviti pengamatan pendengaran ni membantu kita untuk lebih memahami dan memproses bahasa dengan lebih cepat. Seterusnya. Yang ketiga iaitu bahan pengajaran digital. Bahan pengajaran digital seperti aplikasi pendidikan dan video interaktif menawarkan cara yang menarik dan berkesan untuk mengajar murid. Bahan ini sering menggabungkan elemen audio iaitu elemen suara, bunyi dalam pengamatan pendengaran dan visual dalam penglihatan di mana melibatkan bacaan mekanis yang membantu pelajar memahami dan mengingati maklumat dengan lebih baik. Seterusnya. Hubung kait antara ketiga-tiga ni dapat dilihat melalui pendekatan integratif dalam proses pengajaran. Sebagai contoh, aplikasi belajar membaca yang menggunakan animasi interaktif seperti buku yang telah dibuat oleh Adriana Batrisha tadi, ianya menggunakan animasi yang memang sesuai untuk murid-murid tahap 1 ataupun sekolah rendah lah untuk membaca. Sebab ada banyak watak yang macam kartun. Lepas tu kosakata dia pun memang kosakata yang ringkas dan menarik lah. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan bahan pengajaran digital dalam penguasaan literasi membaca. Yang pertama ialah meningkatkan minat dan motivasi pelajar, di mana kandungannya lebih interaktif seperti ilustrasi atau gambar yang dapat menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan lebih bermakna lah. Yang kedua, memudahkan pemahaman konsep yang kompleks. Sebagai contoh, ilustrasi yang terdapat pada buku cerita dapat membantu penulis untuk menyampaikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pembaca dengan mudah. Kerana kebanyakan gambar yang diterapkan oleh penulis dalam buku cerita kebanyakannya mempunyai hubungan dengan apa yang ditulis pada buku itulah. Baik, kepentingan yang terakhir iaitu menyediakan pembelajaran yang fleksibel. Iaitu buku cerita yang dihasilkan secara digital boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja melalui telefon pintar atau komputer sesuai dengan pembelajaran abad yang ke-21 iaitu pembelajaran secara maya. Jadi buku digital secara maya ini lebih efektif berbanding dengan buku cerita yang mawjud dan dapat memudahkan ibu bapa untuk menceritakan buku cerita ini kepada kanak-kanak. Jadi secara kesimpulannya, saya dapat tuntaskan bahawa penggunaan bahan digital buku cerita
dalam penguasaan membaca kanak-kanak adalah amat penting. Disebabkan kita dapat lihat melalui buku cerita ini, kanak-kanak ini dapat membaca melalui perabacaan kepada bacaan mekanis kepada bacaan mentalis secara berperingkat. Jadi, saya rasa penggunaan buku cerita dalam penguasaan literasi membaca ini adalah sangat efektif bagi kanak-kanak sekolah rendah. Nah, bagi saya pula, apa yang saya dapat simpulkan ialah bahan digital ni kita perlu manfaatkan terutamanya pada zaman sekarang ni kerana teknologi sekarang makin moden. Jadi uh, jika kita tidak memanfaatkannya, kita akan rugi. Jadi bahan secara digital ni dia boleh membantu kanak-kanak lah untuk menguasai penguasaan literasi membaca kerana banyak elemen yang kita boleh terapkan untuk membantu mereka menguasainya. Jadi macam yang kita dah buat tadi, kita letak gambar, kita letakkan uh, tulisan yang berwarna-warni. Jadi mereka lebih tertarik dan memudahkan mereka lah untuk membaca. Bagi saya pula, secara kesimpulannya, bahan pengajaran digital ataupun buku digital ni lebih bermanfaat lah dibandingkan dengan zaman sekarang ni kan. Kita semuanya kita dah buat secara AI kan, digital semua tu. Jadi pembelajaran ni secara maya ni lebih mudah diakses dan juga tidak memerlukan kos yang tinggi lah. Contoh macam kita nak beli buku yang secara maujud dekat kedai buku tu memerlukan kos yang banyak lah. Dan kita kena fikir pengurusan kewangan tu juga kan. Seterusnya, buku digital juga dapat mempercepatkan pembelajaran dan dapat menjadikan ianya sebagai satu bahan pembelajaran yang menarik bagi kanak-kanak lah. Sebab ada yang jenis ada yang ada audio dan juga ada yang ilustrasi yang kadang tu mungkin boleh bergerak. So jadi memang baiklah untuk murid-murid. Jadi itu sahaja. Sekian. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian. Terima kasih. Sekian, terima kasih.